suatu malam yang indah, angin sempur-sempur bahasa bilang berselinap ke kampung. Dan 3 orang muda yang terlebih excited bermain dengan api. Mereka berlari ke sana, berlari ke sini. Wah, cantiknya. Jangan dekat sangat oi. Alamak, hampir terbakar segi baru. Sedang mereka seronok bermain, tiba-tiba ada seorang ternampak sesuatu di atas sana. Apa benda ni? Mereka pun berkumpul, tunduk perlahan-lahan macam nunggu harta karun. Oh, nampak macam best. Tapi macam bahaya je. Macam bom tak? Terus suasana berubah. Tadi dua ni macam superhero. Sekarang semua jadi kucing basah. Seorang pegang sikit. Lepas tu cepat-cepat dekat balik. Seorang lagi cuba dekatkan luka. Terus mula balik lagi. Aku rasa dia boleh meletup. Kalau meletup macam mana? Kalau terbang sampai bulan macam mana? Akhirnya mereka semua sepakat. Kita jangan buat benda pelik. Kita pergi panggil abah dulu. Mereka pun berjalan perlahan-lahan pegang benda ni macam pegang dinosaur. Abang tu datang dengan tenang. Abang, benda ni bahaya tak? Boleh makan tak? Boleh tak? Abang pun tersenyum. Ini bukan bom. Ini konfeti je. Tapi kalau nak guna, kena tahu cara yang betul. Kita tidak budak pun anggap abang pun tunjuk caranya. Pegang macam ni. Mesin sikit. Jangan hadakan pada belakang. Kenapa nak tekan di atas? Jadi, 3, 2, 1. Okey, menarik tak?